Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Rukun Negara Tonggak Perpaduan Malaysia. Hadirin yang saya hormati, tahukah kita bahawa rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang dilafazkan setiap kali perhimpunan sekolah. Sebaliknya, rukun negara ialah panduan hidup yang menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Jika kita benar-benar menghayati, negara kita akan terus aman, harmoni dan dihormati. Pada hari ini, saya akan menghuraikan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai rakyat Malaysia, kita bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Walau berlainan agama, semua agama mengajar kita supaya melakukan kebaikan, menghormati orang lain dan menjauhi perkara yang tidak bermoral. Apabila seorang mempunyai pegangan agama yang kukuh, dia akan menjadi insan yang jujur, amanah dan bertanggungjawab sebagai pelajar. Kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan menunaikan ibadah mengikut agama masing-masing, menghormati kepercayaan rakan-rakan serta mengelakkan perbuatan seperti menipu dan perperasaan atau membuli. Bab kata pepatah, agama menjadi paduan, akhlak menjadi hiasan. Jika setiap rakyat berpegang kepada ajaran agama, negara kita pasti akan terus aman dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati sekalian, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu merupakan lambang perpaduan serta kedaulatan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita wajiblah menghormati institusi diraja dan mencintai tanah air. Kesetiaan kepada negara bukan hanya dengan mengibarkan jala gemilang pada bulan Ogos, malah ia boleh menunjukkan tindakan harian seperti mematuhi undang-undang, menjaga harta benda awam, belajar bersungguh-sungguh dan mengharumkan nama Malaysia dalam apa jua bidang. Sebagai pelajar, kita hendaklah menunjukkan semangat patriotisme dengan menghormati lagu negaraku, mencintai sambutan kebangsaan dan menghargai jasa pejuang telah mempertahankan kemerdekaan negara. Ingatlah, negara yang kuat lahir daripada rakyat yang setia dan bersatu padu. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan ialah cerminan kepada diri seseorang. Masyarakat yang berbudi bahasa akan hidup dalam suasana yang aman dan saling menghormati. Pada zaman sosial ini, ramai yang mudah mengeluarkan kata-kata yang kesat, menyebarkan kebencian, sikap seperti bertentangan prinsip dan kesopanan dan kesusilaan. Sebaliknya, kita hendaklah menggunakan bahasa yang baik, menghormati guru, ibu bapa dan membantu rakyat akan tanpa mengira kaum serta menjaga adab ketika berkomunikasi, sama ada secara bersemuka maupun atas talian. Pepatah Melayu ada menyebut bahawa menunjukkan bangsa. Oleh itu, marilah kita membiasakan diri dengan mengucapkan tolong dan maaf, terima kasih, kerana daripada perkara kecil inilah lahirnya masyarakat yang berakhlak mulia. Hadirin yang saya menghormati, kesimpulannya,
3 prinsip yang telah saya huraikan tadi membuktikan bahawa rukun negara bukan sekadar lafaz, tetapi satu amalan yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan berakhlak mulia, kesetiaan kepada raja dan negara melahirkan rakyat yang berpatriotik, manakala kesopanan dan kesusilaan menjadi masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan rukun negara demi memastikan Malaysia terus aman, bersatu dan maju. Generasi muda hari ini ialah pemimpin masa depan. Jika kita memegang teguh pada prinsip rukun negara, maka masa depan negara pasti gemilang. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Rukun negara dihayati, Malaysia harmoni. Sekian, terima kasih.